Ya Yom, buat apa je? Khabar semua? Dah buat apa je kali ni? Pergi lah? Tengok wayang tak? Sekarang ni musim raya lagi Yom. Musim raya lagi. Kita nak ambil kesempatan untuk ucapkan selamat hari raya lagi lah. Saya ucapkan selamat Raya kan hari sebulan raya. lah. Betul, raya sebulan. Awal sebulan. Tapi hari ni kita tak pergi beraya. Ini tak raya raya, kita pergi tengok wayang. Kita tengok salah satu cerita dia berdasarkan daripada game. Sangat popular lah game tu. Kalau siapa pernah main memang pernah game tu, game petak-petak. Siapa tak pernah main dia, siapa yang tak tahu dia memang hidup bawah tepurung. Aku dah makan semua orang main game. Tapi game yang kita sebut ni adalah cerita game apa? Minecraft. Yes, cerita Minecraft. Siapa tak pernah main Minecraft? Ya betul. Aku pun pernah main. Kau dah main? Aku ingat dulu aku main Minecraft. Tapi sebab dulu kena bayar kan. So aku ingat aku main yang crack punya. So dia macam ada, dia ada masa dia yang kita boleh main. Lepas tu dia restart balik. So tak bersempat lah nak main full game. Aku pun main sekejap je. Dia buat waktu first sem. Member EU ajak kan. Aku main sekejap. Dah penat lah macam. Ya. Macam benda game tu bukan ada story pun. Game tu dia kreatif kan. Kita kreatif. boleh buat, semua boleh buat. Dan kalau you are seorang yang kreatif tapi tak tahu nak kreatif dekat mana, mungkin kreatif dalam game, mungkin Minecraft kot jawapan dia kot. Tapi kalau anda merupakan seorang kreatif dan ingin membina sesuatu kat luar tu, make it dah. Okay, buat saja. Jadi betul. sekarang kita nak review pasal movie Minecraft ni. Jadi kita review sangat panjang-panjang. Okay, bagi aku cerita Minecraft ni, aku bagi rating tu kau. Aku bagi rating. Aku bagi rating. Boleh. Ya, rating aku dalam 7.5 kot. 7.5 atau 8 lah. Sampai tahap dia. Tapi aku rasa berita aku bagi 8 lah kot. Rating 8. Aku 7.5 kot. It's a good fun movie lah. Betul. Lagipun movie ni dikhususkan untuk budak-budak sebenarnya. Sebelum aku tengok movie ni aku skeptikal sebenarnya sebab sebelumnya ada aku tengok review orang lain juga. Ramai orang kata movie ni macam mid lah, macam not a good movie and not a bad movie either, macam tengah-tengah. Tapi lepas aku tengok sendiri actually not bad sebenarnya. Untuk fun dumb movie, kids movie. Macam kita sebagai orang yang adult lah, macam aku dengan you ni, have fun lah tengok movie ni. Dia ada lawak dia ada visual dia lawa, 3D dia kan. Cuma ada part yang nampak CGI sikit lah, itu biasa kan. Sebab dia orang guna orang betul, lepas tu dia orang masukkan dalam dunia 3D ni kan. So agak nampak macam pelik sikit kan dan certain shot. Tapi yang main game Minecraft tahulah apa yang diorang macam based on apa yang diorang main, mungkin diorang happy lah tengok dalam in real life kan. Betul. Lepas tu story dia pun macam straightforward je kan, macam tak ada heavy sangat plot. Not a bad movie lah. Memang movie tu memang untuk tontonan, untuk kanak-kanak bertengok. Sebenarnya untuk family lah. So untuk family. Sebenarnya kalau korang tengok tak ada pun mengeluarkan apa-apa kata kesat atau benda kan. Memang sangat fun. Tu ada lawak-lawak, agak interesting juga. Ada lawak untuk, tapi cerita tu macam lebih kepada budak Gen Z lah. Macam aku dengan Yum ada tergelak kan. Ada tergelak agak. Cuma ada juga yang part yang macam bagi aku ada agak cringe lah. Betul. Tapi kita orang agak mungkin tu lawak Gen Z kita mungkin tak dapat sampai lah. Dia punya pelakon ni macam mana? Pelakon dia? Steve. Pelakon dia Steve tu Jack Black kan? Jack Black. Sebab dia antara pelakon yang terkenal kan. Betul. Bagi aku Jack Black ni dia boleh bawa watak Steve ni dengan pelakon yang lain juga sama yang Aquaman. Pelakon Aquaman kan. Actually okey lah. Masa aku tengok trailer dia, actually macam aku cakap aku agak skeptikal tengok trailer sebab ramai orang macam kecam movie ni macam ni kan. Tapi lepas aku tengok sendiri actually not bad. Ada satu pelakon juga yang aku minat sebenarnya sebab mana? Perempuan lah. Siapa tahu pelakon tu dari mana lah, korang tahu lah. Tapi aku minat Steve lah sebab dia kan dia bertenaga kot. Lakonan dia. Tu aku cakap dia boleh bawa watak. Dia bawa watak tu kan. Dia bawa satu benda yang agak best lah sebab dia apa yang kita main kat dalam Minecraft tu dia bawa dalam bentuk real life yang dia pun boleh bina macam-macam. Dan memang seronok. Kalau kita tengok balik pun kita macam ingat balik aku main Minecraft dulu. Betul. Tapi tak semua elemen yang ada dalam Minecraft tu dia bawakan kat sini lah. Betul. Tapi siapa yang selalu tengok Minecraft kat YouTube apa semua dia akan ada cameo dalam tu sebenarnya. Aku tak nak beritahu kan korang tahu sendiri kalau siapa yang dalam zaman kecil-kecil dulu aku selalu tengok YouTube Minecraft kan, ada orang siapa tahu kan dia
tak nak spoil lah, tapi ada cameo. Aku rasa Steve dengan siapa yang baju pink tu, nama dia, watak dia lupa dah. Garrett something. Dia antara combo dengan tu pelakon tu agak nice lah. Dua pula tenaga kan. Betul. Dia pula lawak dia boleh kena kan pada orang tu. Tapi yang lain ada pun dia punya lakonan yang tak bagus, cuma yang dua tu lah yang membawakan. Ada orang nampak lebih menyalah, ada orang tu lah sebab ada orang yang dia energy lah buat keluar. Cakap pasal ada apa-apa macam negatif lah pasal movie ni? Aku rasa setiap tengok tu tak ada pun, semuanya ada moral lah, motivasi dia untuk dia. Yalah, macam kalau korang tengok nanti yang apa gap tu yang Jepin tu dia ada masalah, tapi in the end dia dapat lah, semua dapat happy ending lah sebenarnya. Semua bangun. Cerita ni tak ada apa-apa negatif sebab cerita ni lebih untuk family. Aku rasa tak ada apa-apa yang negatif. Even kata-kata kesat tak ada dah ni. Memang okey, budak-budak boleh tengok ni tu. Bagi aku macam ada certain part yang macam, kalau based on akulah, sebab aku kan nak kata budak tak juga. Aku sebagai peminat Minecraft, kalau tengok movie ni ada certain part dia macam unnecessary sebenarnya. Yang contohnya nak aku tahu, yang dalam trailer ada part ni yang mana scene di mana perempuan dengan yang cikgu dan principal tu dengan yang villager tu macam mengarut sikit part ni, yang dia dengan villager bercinta. Okey, faham. Macam asal tiba-tiba kan macam tak kena lah. Kuasa tahu kenapa dia orang nak letak scene ni. Kan ada lagi 3 kan pelakon yang main karakter dalam Minecraft tu. Macam mungkin sebab banyak sangat karakter, aku rasa tak perlu sangat kot. So macam lagi 3 tu macam agak kurang utilize sikit. More fokus pada dua team dengan Aquaman lah kan. Aku rasa kalau mungkin diorang buangkan 1 atau 2 karakter dalam movie Minecraft, mungkin diorang boleh tunjukkan lagi dunia Minecraft ni lah. Sebab diorang macam banyak fokuskan pada karakter tu. Tu je lah yang aku agak harap lah, tapi nak buat macam mana. Tapi movie ni memang best lah, fun. Korang jangan tengok based on review yang lain, korang tengok sendiri. Sebab aku pun sebelum ni aku tengok review yang lain macam agak skeptical. Lepas tu aku dah tengok sendiri baru aku tahu opinion aku dengan review ni lain. Tapi actually movie ni fun je nak tengok. Macam kalau korang turn off your brain kan, macam tengok fun-fun bodoh-bodoh, actually not bad lah. Untuk chill lah. Lagi-lagi pada siapa yang minat Minecraft atau pernah main Minecraft sebelum ni kan, tahu lah reference dalam game. Ada bawa reference ada. Jadi aku dah bagi rating 7.5. Dah aku dah 8 kot. Aku 8 aku bagi sebab 3D dah kot. 3D dia. Walaupun peta borok, tapi kita macam kreatif juga orang yang nampak. Kita nampak macam dalam game, tapi bila kita masuk real life macam macam ni aku rasa kalau bentuk real life. Dan satu aku tengok ada orang cakap diorang lagi prefer tak nak masukkan manusia. Maknanya diorang nak semua 3D, macam watak pun 3D CGI. Tapi actually aku sebenarnya setuju juga. Tapi kalau diorang masukkan memang diorang masukkan watak manusia ni kan, bagi aku macam lagi relate lah kepada kita kan. Sebab kita kan orang betul kan. So macam kalau diorang bawakan orang betul juga dalam movie tu, macam relate lah dengan kita kan. Sebab kita macam mana kita rasa kalau kita orang betul masuk dalam dunia game kan. So actually yang tu aku tak kisah sangat kalau dia orang nak bawa orang betul. Cuma itulah dia orang cara dia orang interact kan. Sebab dunia orang betul dengan 3D dia nampak macam pelik sikit kan. Sebab dia guna green screen apa semua. So ada nampak CGI tu yang nampak macam kurang sikit lah, tapi nak buat macam ni kan. So overall not a bad movie, very fun. Siapa yang bagi aku orang yang tak main game Minecraft pun boleh enjoy kan. Boleh enjoy. Mana tahu lepas kau tengok orang pula rasa nak pergi main Minecraft kan. Aku pun lepas tengok aku macam nak main balik Minecraft. Tu je lah. Ada apa-apa nak tambah lagi? Aku tak ada apa pun sebab apa yang kau cakap semua dah. Ada yang kau cakap kau dah sebut dah. Jadi aku rasa tak perlu kau sebut balik. Jadi itu kot review kita untuk movie Minecraft. Betul. Okay, saja kot buat apa je. Buat apa je, bukan buat podcast semata-mata. Mungkin kita akan buat banyak lagi lah. Okay, you all, jumpa lagi.